strawberry ni best seller kita lah. Sebab dalam dia ada berries kompot yang kita masak, gabungan daripada strawberry, raspberry dengan blueberry dalam dia. Okey. So dia rasa masam-masam manis, lemak-lemak macam tu. Selalu strawberry orang akan letak sebuah strawberry. Okay, strawberry selalunya kita akan balut dengan crown red velvet. Okey. Masam, manis, crunchy, lemak-lemak memang ngam. Tak satu. Dalam dia inti pastry cream lah kita buat. Devil chocolate chip. Satu berapa? Dan dia satu scoop ni RM5 je. RM5. Kalau nak tambah buah, kita ada add on lah. Blueberry ni RM3. Selalu kalau coklat ni orang akan ambil gram coklat. Ini mango tango. Piece mango lah, dalam atas dia kita ada letak buah sikit. Selalu orang akan letak buah mango lah. Kalau mango, buah mango. Dia macam-macam manis itu kan. Yang ni berapa ringgit kak? Yang ni kalau tambah buah mango RM2 je. Total baru RM7. Selalu buah mango ni orang akan letak nestem lah. Dia buah mango lembut-lembut macam tu. Lepas tu makan dengan nestem yang crunchy-crunchy ni. Blueberry ni kita punya seasonal flavor. Dia jarang-jarang ada. Tapi setiap bulan tu kita akan tukar-tukar lah. Kadang-kadang blueberry, kadang-kadang flavor lain. Selalu blueberry buah naga okey. Yang ni pun sama harga ah? Yang ni sama harga. Yang ni kita ambil caramel lah. Buka hari apa kak? Jumaat Sabtu je. Sampai? 4:30 sampai habis.